Kak Nur Kasih ni tanya, sedap tak ya? Hari tu beli seller lain, habis meletup ke atas muka. Habis muka sebelah. Alah, saya Kak, sorry Kak. Kak, kopok meletup ni dia ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kandungan tepung dalam kopok tu agak tinggi. Tapi saya ada satu tip cara macam mana nak kurangkan risiko meletup. Jom saya tunjuk. Kebetulan ada masa hari ni. Let's go. Yang ni kopok leko kita. Mula-mula kita buka macam biasa, potongkan dia. Kemudian kita keluarkan dia daripada plastik. Wow, masih lagi fresh. Ada satu sauce free. Next step, kita relai-relaikan dia sebab dah lama vacuum, dah simpan dalam peti ais. Relai supaya senang nak goreng. Tada! Kemudian macam biasa, kita hidupkan api dan masukkan minyak. Untuk masalah akak tadi yang meletup-meletup tu kan, sebenarnya masa nak goreng tu api tu jangan panas sangat, jangan sampai berasak-asak. Dan yang keduanya, kalau kopok jadi lain, kalau yang ni insya-Allah tak meletup, kita kena kelar tengah dia supaya bila dia kembang dia akan terbuka. Tapi yang ini tak payah kelar, insya-Allah okey. Okey, bila minyak dah panas, macam biasa kita masukkan keropok ni sikit demi sedikit. Nampak? Minyak jangan terlalu panas supaya tak meletup. Yes. Goyang sampai masak. Goreng tak payah lama sebab keropok ni dah separuh masak dah sebenarnya. Korang nampak tak? Tadi mula-mula kecut kan? Kopok yang bagus bila kita goreng dia akan kembang. Nampak ni? Dah tak tahan nak makan ni. Okey, mesti ada yang tanya berapa lama nak goreng. Kalau saya suka goreng dia biar jadi kembang dan dia ada kekuningan sikit. Nanti dia akan rangup. Tengok macam ni. Dia rangup. Lagi 1 minit saya angkat Okey, keropok dah masak. Padamkan api. Dan angkat satu persatu. Masya Allah sedapnya. Dia punya rangup, dia punya kembung tu. Allah Akbar. Kejap tau. Ini benda wajib. Kopok leko tanpa sos dia yang asli original dia tak lengkap Nampak tu pekat-pekat, likat-likat. Sedapnya. Kopok pun dah siap goreng. Masa untuk makan. Bismillah. Terlupa pula anak-anak aku. Anak-anak, jom makan keropok. Ui, sedapnya. Nak ambil keropok. Sosnya. Jangan lupa bismillah. Sedap tak? Bismillah. Korang, saya baru je restock beg kuning. Kalau ada rezeki korang, pergi ambil cepat. Bismillah.